Sebelum ni aku menyampah gila tengok orang ada benda ni. Apa benda hidup kau nak serabut sangat? Ya, tergantung sana, tergantung sini, semak syut tengok. Jadi berdasarkan pengalaman hidup, aku diam, aku simpan je dalam tekak aku. Sebab aku takut nanti terjilat ludah. Sekarang tak pasal-pasal aku dah ada dah seketul. Aduh, tak boleh nak tolak babe. Benda ni sangat-sangat membantu mereka-mereka aku yang nak buat video. Memanglah time buat video kau boleh pegang sebelah tangan, tapi sebelah lagi pegang dan tunjukkan barang. Tapi macam ni lama-lama penat tau. Memanglah kejap-kejap kau okey lah, tapi bila lama-lama tangan sendiri bahagian shoulder akan lengah. Nak pakai benda alahan ni pun senang je geng. Aduh, hai senang teruk. Aku boleh sarung je macam rantai. Lepas sarung macam rantai, letak je telefon yang support dengan magnet, MagSafe. Jadi contohnya macam sekarang kita dah pakai kan. So kita tengok, nampak tak? Senang. Jadi sekarang bila nak buat konten, boleh je aku pakai dua-dua tangan untuk tunjukkan POV dan boleh tunjukkan dekat korang terus macam ni. Tangan pun tak penat, nak tunjuk pun puas, tengok pun puas hati. Kalau lah kata menegak macam ni aku tak puas hati, aku cuma perlu pusingkan je macam ni. Dah boleh juga melintang. Tapi mungkin korang yang tengah tengok menegak tu rasa pelik lah. Ya, kan tadi dah cakap benda alat ni kan magnetik. Kau nak letak macam ni boleh, kau boleh cabut. Kau nak letak melintang macam ni pun boleh, tak ada hal. Barang untuk magnet dekat casing dia letak macam ni dia bagi. Ada parts-parts sikit-sikit dia ada bagi. Tali ni pun dia ada bagi. Yang ini untuk ikatkan mendalah tu dekat badan supaya lebih ketat dan tak bergoyang-goyang. Kalau kau tak ikat, goyang-goyang sikit, dia boleh bergerak-gerak kan. Jadi gunakan tali ni, klip je pada body dia. Tak kisahlah kau nak kanan ke kiri ke kanan ke, klipkan sikit, dia akan lebih fix, tidak mudah nak bergoncang. Yang aku ambil ni barang dia harga murah je. Untuk level macam aku dah cukup sangat. Untuk level korang macam mana? Benda ni kira okey ke tak? Letakkan dekat komen.